alihkan ni, dia sepatutnya 3.00 ataupun 3.8. Kita main tunjuk Okey, tunjuk orang smartboard. Ha. Okey, okey. Berapa GPMP dia? 5.18 betul. Okey, sekarang kita tengok berapa yang lelaki punya. 4.79 betul. Perempuan 5.74. Okey. Itu GPMP, itu lelaki, itu Dia berapa? perempuan. Ranking dia berapa? Rank. Perempuan 27. Jauh. kan? Okey, sekarang cuba. Macam nak buat? Buatlah. Saya dah tunjuk tadi satu. Cuba buat. Filter. Filter lah. Filter. Jadi sepatutnya yang perempuan ni kita nak cari berapa perempuan yang sepatut dekat GPMP 12. Betul? Supaya nak sama. Okey, cuba cari. Okey. Ranking mana So subjek kita yang filter kan? dekat Buka semua kan. Yang dekat jurang tu kena buka. Buka semua. Cari yang perempuan tu ranking berapa? Nombor 12 lah. Kan jadi 27. Tak 12 saja. 12. Kalau 12 ada 12 ada ataupun sepadan dengan 12. Buang select all tu. Okey, cari 12. 12. Oh, Kalau 12 dah. ada guna 12 solid tak biasa sebelah 12. Tadi macam tadi tak ada 45 kan. Dia nombor 5 tak ada kan. 4 dengan 6 kan. So kita ambil 46. Okey, sekarang berapa? Saya dah faham dah. Jadi sepatutnya perempuan ni ialah dapat berapa? 4.4. Nampak tak? Boleh Jadi dapat. tuan-tuan bayangkan kalau lah kita buat perubahan kepada habis color saya dah. kuning. Baru dia dapat. Nampak tak? Bila kita buat perubahan pada yang ini tadi, agak-agak tuan-tuan ni berubah tak? Berubah. Jadi kita beritahu dia dah seronok dah. Sekolah dia bagus tetapi jurang antara dia masih jauh, dia sepatutnya 4.4. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau perempuan dapat kepada 4.4, maknanya ini in our hand 4.99 dah tangan dah. Saya faham kan. Kedudukan Boleh lelaki faham? tu kat berapa lebih baik ambil yang tu. Supaya dia dapat. Kalau misalnya yang perempuan tu 4.4, Jadi sepatutnya ketika saya mengajar kan, patutnya saya kena usahakan patutnya perempuan tu anak murid perempuan saya bisa capai ni. Ya. Jadi bila saya maknanya saya sebagai terbeza, mesti saya make sure bahawa perempuan kita kompeten naik. Jadi kan lebih hebat lagi sepatutnya perempuan lebih mengatasi. Ini kita buat sama tau. Betul kan? Patutnya perempuan lebih baik kan lelaki lebih baik? Perempuan kan? Jadi kalau perempuan, kalau lelaki lebih baik berapa banyak ni tuan-tuan? Ini kita nak stabilkan ranking je. Kalau kita naikkan dia ranking lagi jauh. Jadi tuan-tuan bayang, ini boleh baiki, dia boleh faham. Faham. Saya dah faham. That's why bila kita analisis data, kita duk cakap terah, mana nak repair ni? Kat mana? Cakap tentang terbeza, so kita tahu terbeza kat mana. Kita bercakap lah terbeza apa. So kita lihat dia kat mana yang dia nak capai. Inilah dia nak capai. Okey, 3 benda dah saya ajar ni. Cukup ni dalam ni. Lagi. Tak ada lagi lah, cukup tu. Nampak satu benda kita selesaikan. Ini pun satu. 2 subjek. Tengok lagi subjek yang nak tengok. Nak belajar, okey. Cuba tuan-tuan buat tanpa saya. Buat cepat. So, selesaikan filter. Kita ambil satu lagi study case kita. Ini namanya apa? Ambil. Study case. Jangan kita pergi sekolah terbeza tak ada buat study case. Buatlah study case. Dalam kajian saya, ini barulah orang nampak benda yang reality. Kita ada sebut tapi tak detail. Faham tak? Okey, cuba buang balik. Cuba. Tuan-tuan buat. Lepas tu